Jika negara yang bernama Malaysia tidak wujud hari ini, dunia mungkin sudah berakhir. Rakyat Malaysia, tolonglah bantu kami. Kini, seluruh dunia sedang berhadapan dengan satu situasi yang boleh menterbalikkan segalanya. Peperangan hampir tamat, tetapi masalah berkaitan bekalan minyak mentah telah menjadi jauh lebih buruk daripada yang dijangkakan. Dalam keadaan ini, ada sebuah negara yang dicari-cari oleh negara-negara Timur Tengah dengan penuh terdesak. Mengapakah dalam situasi sebegini Timur Tengah memerlukan Malaysia? Sebuah negara yang turut mengeluarkan minyak, tetapi kini diminta bantuannya dengan bersungguh-sungguh. Fenomena yang aneh ini. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Mari kita ke lokasi yang paling tegang. Selamat sejahtera. Nama saya Hassan Abdullah. Saya seorang penganalisis strategi kanan di sebuah syarikat minyak negara di Timur Tengah. Sejak kecil, ayah saya selalu berkata, "Hassan, minyak hitam inilah yang menggerakkan dunia. Selagi kita memilikinya, dunia akan memerlukan kita." Saya tidak pernah meragui kata-kata itu walau sekalipun. Baik ketika kau kali-kalan belajaran, mahupun ketika saya pertama kali menaiki kapal tangki merentasi Selat Hormuz pada usia 30 tahun dan bahkan sekarang pada usia 50 tahun sebagai seorang penganalisis kanan, kepercayaan itu tidak pernah goyah. Dunia pada akhirnya akan memerlukan kami. Hari itu sepatutnya sama seperti hari-hari lain. Pukul 2 pagi, saya sudah berada di pejabat. Saya memang jenis yang tidak banyak tidur. Sejak muda, saya akan terjaga pada pukul 2 pagi dan menggunakan masa itu untuk menyemak data. Skrin monitor saya memaparkan laluan-laluan kapal tangki yang bergerak dalam masa nyata. Kapal-kapal tangki dari Teluk Parsi menuju ke Lautan Hindi. Puluhan kapal setiap hari. Mustahil untuk ia berhenti. Sekurang-kurangnya sehingga saat itu, telefon berdering pada pukul 2.30 pagi. "Hassan, sila datang ke bilik situasi dengan segera." Suara bos saya kedengaran berbeza. Selama 30 tahun, saya tidak pernah mendengar nada ketakutan dalam suaranya, tetapi hari itu berbeza. Kata-kata dari hujung talian itu membuatkan jantung saya berdegup kencang. Sesuatu yang dahsyat telah berlaku. Apabila saya membuka pintu bilik situasi, saya masih ingat wajah setiap orang di dalamnya. 12 orang penganalisis memandang monitor dengan wajah pucat lesi. Di bawah cahaya pendafluor, kulit mereka kelihatan lebih putih. Tiada siapa yang berkata apa-apa. Bunyi papan kekunci pun tiada. Kesunyian yang berat menguasai bilik itu. "Laporan masuk mengatakan kapal tangki diserang di laluan utara Selat Melaka," kata bos saya dengan suara yang perlahan. 3 buah kapal, kumpulan bersenjata telah mengisytiharkan sekatan ke atas selat itu. Saya memandang monitor. Angka-angka sedang bergejolak. Carta harga minyak mentah masa nyata melonjak secara menegak. London, New York, Singapura, Tokyo, pasaran tenaga di seluruh dunia mula bergegar serentak. $120 setong, $150 kenaikan $30 hanya dalam masa 10 minit. Angka-angka di skrin seolah-olah hidup dan menggila. "Ini bukan sekadar serangan biasa," saya menggumam. "Ini terancang." Laporan masuk satu demi satu. Laluan utara disekat sepenuhnya. Pertempuran meletus di laluan selatan. Tentera Laut Singapura dikerahkan. Armada kapal pengangkut Amerika Syarikat bergerak cemas. Apabila laporan kelima masuk, saya terasa tangan saya menjadi sejuk. Pengalaman selama 30 tahun memberitahu saya, ini bukan masalah yang akan selesai dalam beberapa hari. 2 jam kemudian, kapal-kapal perang dari pelbagai negara mula berkumpul berhampiran Selat Melaka. 2 buah kapal pengangkut pesawat AS sudah memasuki perairan berdekatan. Tentera Laut Cina juga mula bergerak pantas. Ada laporan mengatakan kapal frigat Tentera Laut British juga sedang menuju ke Laut Andaman. Tetapi itulah masalahnya. Semakin banyak kapal perang, semakin tinggi risiko pertembungan. Keadaan di mana kapal-kapal kuasa besar berasak-asak di selat yang sempit. Ia seperti menuang minyak ke dalam api. Saya dapat merasakan secara naluri bahawa keadaan mula hilang kawalan. Saya keluar sebentar untuk menghirup udara malam yang sejuk. Langit dihiasi dengan gemerlapan bintang. Di bawah langit ini, arteri utama tenaga dunia sedang tersumbat. Saya telah melalui Selat Melaka beratus-ratus kali. Saya tahu betapa pentingnya laluan sempit itu, tetapi saya tidak pernah terfikir hari seperti ini akan tiba. Mesyuarat tergempar diadakan pada keesokan paginya. Sebelum matahari terbit sepenuhnya, delegasi dari pelbagai negara yang berkaitan dengan keselamatan tenaga telah berkumpul di Kuala Lumpur. Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, negara-negara pengeluar minyak Timur Tengah, negara-negara pengguna utama Asia. Di dalam bilik mesyuarat, 20 bahasa berbaur. Orang ramai memakai fon telinga penterjemah, membuka komputer riba dan berbisik-bisik dengan suara perlahan. Dari luar, bilik mesyuarat kelihatan teratur, tetapi udaranya tegang seperti busur yang ditarik.
Suasananya sangat buruk. Kita perlu mengambil tindakan ketenteraan. Delegasi Amerika bersuara dahulu. Jika punca serangan tidak dihapuskan, selat itu akan terus tidak stabil. Eropah pula mendesak penyelesaian diplomatik. Negara-negara pengeluar minyak Timur Tengah saling berpandangan, cuba membaca situasi. Setiap negara hanya menyuarakan kepentingan sendiri. Suara semakin lantang, tetapi tiada kata putus dicapai. 2 jam berlalu, kemudian 3 jam. Laporan masa nyata dari luar bilik mesyuarat menjadi semakin buruk. Laporan mengatakan syarikat-syarikat minyak di Asia menghadapi kesukaran mendapatkan bekalan minyak mentah. Laporan mengatakan beberapa negara Eropah sedang mempertimbangkan untuk melepaskan rizab simpanan mereka. Laporan mengatakan pasaran kewangan bergolak dengan ganas. Kata-kata melimpah ruah, tetapi jawapannya tiada di mana-mana. Ketika itulah, seseorang di sudut bilik mesyuarat mengangkat tangan dengan senyap. Dia seorang penganalisis dari Agensi Tenaga Antarabangsa, IEA, bernama Encik Ismail bin Rahman. Seorang rakyat Malaysia dalam lingkungan pertengahan 40-an. Wajahnya tenang, tetapi suaranya mempunyai kekuatan yang aneh. Suasana riuh di dalam bilik itu serta-merta menjadi senyap. Jika kita cuba menyelesaikan situasi ini secara ketenteraan, ia hanya akan memanjangkannya, kata Encik Ismail dengan jelas. Keutamaan kita sekarang adalah untuk mengekalkan rangkaian bekalan dunia dan meminimumkan kejutan sementara selat itu disekat. Jika bekalan dapat dikekalkan walau sedikit pun, kita boleh membeli masa untuk meredakan ketegangan. Bilik mesyuarat senyap seketika. Jadi, adakah sebarang cara? Seseorang bertanya. Encik Ismail membuka mulutnya perlahan-lahan. Dalam keadaan sekarang, hanya ada satu negara di dunia yang mampu menerima, menapis, menyimpan dan mengagihkan semula minyak mentah dalam skala besar. Sekali lagi senyap. Malaysia, kata Encik Ismail dengan nada tegas. Situasi ini tidak boleh dihentikan tanpa Malaysia. Sejujurnya pada mulanya saya tidak percaya. Dalam hati, saya ketawa sinis. Malaysia. Kenapa pula nama mereka disebut di sini? Saya langsung tidak faham. Kamilah yang mempunyai minyak. Jika ini masalah tenaga, kami sepatutnya menjadi pusat penyelesaian. Apa peranan yang boleh dimainkan oleh sebuah negara yang juga bergantung pada ekspor komoditi dalam krisis sumber ini? Sambil keluar dari bilik mesyuarat, saya menggumam. Apa yang mereka cakapkan? Mereka pun negara pengeluar. Tetapi saya akan sedar, tidak lama lagi bahawa fikiran saya itu salah. Salah yang tidak dapat diperbaiki lagi. Keesokan paginya, saya meneliti data di pejabat. Hari keempat Sekatan Selat Melaka, keadaan tidak bertambah baik. Malah, ia menjadi lebih rumit. Kapal-kapal perang berkumpul di selat yang sempit dan risiko pertembungan tidak sengaja meningkat setiap jam. Di beberapa bahagian, pertempuran kecil telah pun berlaku. Laporan mengatakan kedua-dua pihak melepaskan tembakan amaran dan ada yang tercedera. Pasaran tenaga dunia berada dalam keadaan panik. Harga minyak mentah melonjak hampir 2 kali ganda dalam masa 4 hari sahaja. Harga yang dahulunya 2 digit, kini melepasi 3 digit dalam sekelip mata. Beberapa negara Eropah melepaskan rizab simpanan kecemasan. Industri pembuatan di Asia mula mengurangkan operasi kilang. Syarikat penerbangan mengurangkan laluan dan kos pengangkutan laut meningkat dari hari ke hari. Namun tiada siapa yang tahu berapa lama keadaan ini akan berterusan. Satu lagi mesyuarat tergempar diadakan. Kali ini lebih banyak negara berkumpul. Bilik itu dipenuhi oleh menteri-menteri tenaga dan wakil-wakil organisasi antarabangsa. Meja mesyuarat lebih besar berbanding semalam dan bilik penterjemah ditambah dari 2 kepada 4. Udara di dalam bilik itu sangat tegang. Tindakan ketenteraan sahaja tidak mencukupi. Wakil Amerika memulakan bicara. Walaupun kita berjaya membuka laluan, akan ada kekosongan bekalan sementara itu. Masalahnya ialah bagaimana untuk mengisi kekosongan selama setengah bulan hingga sebulan itu. Ketika itu Encik Ismail sekali lagi meminta untuk bercakap. Kali ini, beliau memegang laporan yang lebih tebal daripada semalam. Begitu tebal sehingga perlu dipegang dengan kedua-dua belah tangan. Saya mencadangkan satu sistem operasi kecemasan yang berpusat di Malaysia, kata Encik Ismail dengan jelas. Bilik mesyuarat mula bergemuruh. Saya mencondongkan badan ke hadapan dan bertanya, adakah anda mempunyai asas untuk cadangan ini? Asas yang praktikal. Encik Ismail mengangguk dan membuka laporannya. Kemudian beliau mula membacakan angka-angka satu persatu. Suaranya tenang tetapi penuh dengan keyakinan. Pada masa ini, Malaysia mempunyai salah satu kapasiti penapisan minyak mentah terbesar di rantau ini. Kapasiti pemprosesan hariannya ialah 1,2 juta tong. Rizab simpanan strategiknya melebihi 90 hari, jauh mengatasi piawaian antarabangsa.
Keseluruhan infrastruktur logistik untuk menerima, menapis, menyimpan dan menghantar semula minyak telah dibina sepenuhnya. Sambil mendengar angka-angka itu, saya cuba kelihatan tenang, tetapi sejujurnya, saya terkejut. Saya tidak tahu, tiada siapa pernah memberitahu saya tentang perkara ini. 1.2 juta tong sehari? Tetapi wakil dari Jerman mencelah, Malaysia juga merupakan negara pengimport produk petroleum tertentu, bukan? Simpanan dan penapisan adalah untuk kegunaan domestik mereka, bukan bermakna mereka boleh memproses untuk negara lain. Encik Ismail menjawab dengan tenang, kapasiti pemprosesan lebihan Malaysia pada masa ini ialah sekitar 300,000 tong sehari. Dengan peningkatan operasi kecemasan jangka pendek, ia boleh ditingkatkan sehingga 500,000 tong. Dan ini bukan sekadar penapisan. Jika kita mengambil kira kapasiti pemunggahan bersepadu di Pelabuhan Klang dan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang PIPC di Johor, rangkaian paip gas Semenanjung serta keupayaan pembaikan kapal bertaraf dunia, ceritanya menjadi berbeza. Bilik mesyuarat senyap semula. Saya meletakkan pen yang saya pegang dengan perlahan. Sesuatu mula dikira di dalam kepala saya. Seseorang yang duduk di sebelah delegasi Arab Saudi berbisik perlahan. Adakah ini benar? Encik Ismail berkata dengan tegas, sila semak sendiri dokumen ini. Di sini terdapat gambar satelit dan statistik rasmi. Ini bukan spekulasi. Petang itu, salinan laporan diedarkan kepada setiap delegasi. Saya juga menerima satu naskah. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang ke hotel, saya membuka laporan itu. Dari muka surat pertama, angka-angka tersusun rapi. Senarai kemudahan penapisan Malaysia dan kapasitinya, kapasiti penyimpanan tangki rizab, kapasiti pengendalian pemunggahan setiap pelabuhan, peta rangkaian paip, keupayaan pembaikan kapal, di limbungan. Setiap kali saya menyelak halaman, mata saya semakin terbuka luas. Ini bukan infrastruktur sebuah negara yang hanya membeli dan menggunakan minyak. Ini adalah milik sebuah negara yang telah mereka bentuk keseluruhan proses untuk menerima, memproses dan menghantar semula minyak ke dunia. Sebuah negara yang direka bentuk sedemikian rupa dari awal. Sebuah negara yang, walaupun mempunyai sumber sendiri, sedar bahawa ia perlu bertahan melalui sistem kerana lokasinya yang strategik. Buat pertama kalinya, keyakinan saya goyah. Negara yang mempunyai sumber minyak adalah kuasa tenaga. Saya telah mempercayai perkara ini selama 30 tahun. Tetapi laporan ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeza, bukan sumber tetapi sistem. Kepayaan untuk mencipta aliran, kepayaan untuk menerima, memproses dan menghantar ke dunia. Itu mungkin merupakan kuasa yang lebih hebat. Malam itu, saya tidak dapat tidur lena. Saya membaca laporan itu sehingga pukul 3 pagi, kemudian merenung sailing sebelum akhirnya terlelap. Tepat sebelum tidur, satu fikiran terlintas di kepala saya, ada sesuatu yang saya tidak tahu selama 30 tahun. Fikiran itulah yang membuatkan saya mengetuk pintu pejabat Encik Ismail pada keesokan paginya. Encik Ismail sudah berada di mejanya sejak awal pagi. Timbunan laporan di atas mejanya dan 2 komputer riba terbuka, asap berkepul dari cawan kopinya. Apabila melihat saya, beliau secara semula jadi menunjuk ke kerusi di hadapannya. Silakan, tanya apa sahaja, beliau yang memulakan perbualan. Saya bertanya terus terang. Sejak bila keupayaan Malaysia ini dibina, ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, bukan? Encik Ismail berfikir sejenak sebelum menjawab. Sejak tahun 1980-an, pada mulanya tiada apa-apa, beliau menghirup kopinya dan mula bercerita perlahan-lahan. Malaysia bernasib baik kerana mempunyai minyak sendiri. Tetapi ironinya, kesedaran tentang kelemahan pergantungan kepada satu komoditi dan satu laluan perdagangan telah menjadikan Malaysia kuat. Kerana sedar kita tidak boleh bergantung pada sumber semata-mata, kita terpaksa membina sistem dari awal. Menerima, memproses, menyimpan dan mengajihkan. Keseluruhan proses itu dibina sendiri. Tiada siapa yang membantu. Rasa terdesaklah yang melahirkannya. Saya ingin bertanya sesuatu, tetapi saya hanya diam dan mendengar. Encik Ismail menyambung, semasa krisis kewangan Asia 1997, ekonomi Malaysia hampir lumpuh, nilai mata wang jatuh, syarikat-syarikat muflis dan ramai yang hilang pekerjaan. Pada masa itu, para pemimpin Malaysia bertekad, kita tidak akan biarkan perkara seperti ini berulang. Jika kita tidak boleh mengawal pasaran global, sekurang-kurangnya kita mesti menjadi yang terbaik di dunia dalam menguruskan aset strategik kita. Saya tanpa sedar mencondongkan badan ke hadapan. Ini adalah cerita yang saya tidak pernah tahu. Dari situlah ia bermula, sambung Encik Ismail. Kilang penapisan dibina, tangki simpanan ditambah, pelabuhan diperluas dan industri perkapalan dipupuk. Selepas hampir 40 tahun, semua itu kini menjadi satu sistem gergasi yang saling berhubung.
Saya mengambil peta dan mencari pengerang. Adakah anda tahu tentang pengerang? Tanya Encik Ismail. Ia sebuah daerah di selatan semenanjung Malaysia. Di sana terdapat kompleks petrokimia bersepadu yang merupakan antara yang terbesar di dunia. Kemudahan penapisan gergasi milik Petronas dan Aramco dan bersebelahannya terdapat kemudahan pemunggahan. Apabila kapal yang membawa minyak mentah tiba, ia ditapis, disimpan, dijadikan produk petrokimia dan kapal yang membawa produk itu boleh dibaiki atau dibina semuanya lengkap dalam satu kawasan. Apabila saya menjumpai pengerang di peta, ia hanyalah satu titik kecil. Saya tidak percaya bahawa titik kecil itu adalah antara yang terbesar di dunia. Bukan itu sahaja, kata Encik Ismail sambil menunjuk ke arah dokumen. Kerteh, Bintulu, Pelabuhan Klang setiap pelabuhan utama di Malaysia mempunyai peranan khusus. Pelabuhan-pelabuhan ini dihubungkan oleh rangkaian paip, jalan raya dan kereta api. Minyak mentah yang masuk melalui mana-mana pelabuhan boleh dipindahkan dengan pantas ke pedalaman atau ke pelabuhan lain. Jika satu pelabuhan terhalang, pelabuhan lain boleh mengambil alih. Ia adalah struktur berlapis-lapis. Sambil melihat dokumen itu, saya terasa tekak saya menjadi kering. Ini bukan sekadar infrastruktur. Ini adalah reka bentuk. Saya menggumam. Seseorang telah melakarnya dari awal untuk menjadi seperti ini. Encik Ismail mengangguk. Betul. Tiada satu pun yang dibuat secara spontan. Ini adalah hasil pengumpulan selama 40 tahun ke arah satu matlamat. Ketika itu jugalah saya pertama kali mengetahui bahawa syarikat-syarikat global sudah pun memanfaatkan Malaysia. Encik Ismail mengeluarkan beberapa salinan kontrak untuk menapis minyak mentah dari Timur Tengah di Malaysia dan membekalkannya ke pasaran Asia. Ada syarikat dari Amerika, Eropah dan juga Korea. Apabila tiada krisis, tiada siapa yang perasan. Ia tidak dilaporkan di media, tetapi ia telah berfungsi secara senyap selama berpuluh-puluh tahun. Ini bukan industri, saya menggumam tanpa sedar. Ini adalah sistem yang lengkap. Encik Ismail mengangguk. Ya. Dan sistem seperti ini tidak boleh dibina dalam sekelip mata. Ia memerlukan teknologi, pengalaman dan infrastruktur yang terkumpul selama berpuluh-puluh tahun. Jika China atau India cuba membina perkara yang sama sekarang, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya 20 tahun. Saya memandang keluar tingkap. Cahaya matahari Kuala Lumpur yang terik memantul pada cermin kaca. Selama 30 tahun saya berbangga dengan minyak Timur Tengah di seberang dunia, Malaysia secara senyap-senyap telah membina satu bentuk kuasa yang sama sekali berbeza. Tanpa bising, tanpa gembar-gembur, keangkuhan mereka yang memiliki sumber telah membuatkan kami buta terhadap keupayaan mereka yang membina sistem. Ada lagi perkara yang lebih mengejutkan. Encik Ismail menambah pada akhirnya, adakah anda tahu mengapa keupayaan Malaysia ini paling berkesan? Saya tidak dapat menjawab. Beliau berkata perlahan-lahan kerana ia tidak memihak kepada mana-mana negara tertentu. Malaysia mempunyai hubungan baik dengan Timur Tengah, merupakan rakan kongsi strategik dengan Amerika dan tidak bermusuhan dengan mana-mana negara di Asia. Walaupun ada pakatan serantau, dalam isu tenaga, Malaysia bukan musuh sesiapa. Tiada negara yang mempunyai alasan untuk menolak Malaysia yang boleh menerima dan memproses minyak mentah mereka, sebuah hub yang berkecuali. Itulah kekuatan sebenar Malaysia. Kata-kata itu bergema di kepala saya. Hub yang berkecuali. Sebuah negara yang kami tidak tahu atau lebih tepat, sebuah negara yang kami tidak mahu lihat. Kami memandang rendah padanya kerana kami fikir ia hanya satu lagi negara komoditi. Tetapi mereka, selama 40 tahun, secara senyap-senyap telah bersedia untuk menjadi entiti yang paling diperlukan di dunia. Hari itu semasa hendak meninggalkan pejabatnya, saya bertanya satu lagi soalan. Adakah rakyat Malaysia tahu tentang fakta ini, bahawa negara mereka mempunyai keupayaan seperti ini? Encik Ismail berfikir sejenak dan tersenyum kecil. Kebanyakan orang mungkin tidak tahu, mereka hanya melakukan kerja mereka dengan tekun. Ia tidak dibina untuk dimegah-megahkan. Kata-kata itu membuatkan saya terdiam seketika. Realitinya sangat pahit. Apabila sistem operasi berpusat di Malaysia mula dibincangkan di Dewan Persidangan, suasana serta-merta berubah. Semakin meyakinkan cadangan Encik Ismail, semakin banyak bantahan yang timbul dari pelbagai pihak. Saya sudah menjangkakannya, tetapi tahap tentangan itu di luar jangkaan. Delegasi Amerika Syarikat memulakan, jika kita menyusun semula tenaga berpusat di Malaysia, pengaruh Amerika akan lemah dalam jangka panjang. Itu bukan sesuatu yang boleh kita setujui. Suara mereka tegas. Delegasi China lebih berterus terang. Malaysia adalah negara berkecuali yang kuat dalam ASEAN. Hub di Malaysia secara praktikalnya bermakna ASEAN akan menguasai rangkaian bekalan tenaga. Kami tidak akan mempercayainya. Pihak Rusia juga mempunyai nada yang serupa.
Walaupun dikatakan berkecuali, ia adalah negara yang mempunyai pendirian sendiri. Sukar untuk menerima sebuah negara yang bukan sekutu kami menjadi hab tenaga. Bantahan datang dari dua, malah tiga arah serentak. Encik Ismail terdiam seketika. Suasana di bilik mesyuarat menjadi tegang. Melihat keadaan itu, sejujurnya saya berasa sedikit lega. Jauh di sudut hati, saya berharap agar cara lain selain Malaysia akan diterima. Fikiran bahawa Timur Tengah sepatutnya menjadi pusat penyelesaian masih ada dalam diri saya. Kami yang memiliki sumber mesti menjadi penyelesaian kepada krisis ini. Jika tidak, tatanan dunia tidak akan terpelihara. Namun, keadaan menjadi semakin serius. Laporan baru masuk dari Selat Melaka. Sebuah kapal perang AS dan sebuah bot peronda dari negara serantau telah bergesel di perairan sempit. Kedua-dua pihak melepaskan tembakan amaran antara satu sama lain. Laporan itu menyatakan jika silap langkah tiada jaminan apa yang akan berlaku seterusnya. Bilik mesyuarat menjadi kaku. Jika pertempuran terbuka meletus, tempoh sekatan boleh berlanjutan dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, kata seorang pakar tenaga dari delegasi Jerman dengan suara perlahan. Dalam kes itu, keseluruhan industri pembuatan di negara-negara pengguna utama Eropah mungkin terhenti. Kemudian, sesuatu yang aneh berlaku. Negara-negara yang tadinya menentang cadangan Malaysia mula senyap. Suara mereka menjadi perlahan. Mereka melipat tangan dan menunduk memandang meja. Di hadapan angka-angka, maruah tidak bermakna. Saya juga begitu. Di satu sudut hati masih ada penolakan. Kenapa mesti Malaysia? Kami di Timur Tengah sepatutnya menjadi pusat. Tetapi di sudut hati yang lain, pengiraan yang rasional sedang berjalan. Adakah mana-mana negara pengeluar minyak di Timur Tengah sekarang yang mempunyai kapasiti penapisan sebesar Malaysia? Encik Ismail melemparkan soalan. Arab Saudi mempunyai kemudahan penapisan, tetapi ia terlalu dekat dengan zon konflik. Iraq tidak stabil di dalam negara. Kuwait terlalu kecil skalanya. Pada saat ini, negara mana yang boleh menerima dan memproses lebih dari 500,000 tong bekalan kecemasan setiap hari? Tiada siapa yang dapat menjawab. Dalam kesunyian itu, saya terasa tapak tangan saya berpeluh. Memiliki minyak dan menggerakkan minyak adalah dua perkara yang sama sekali berbeza. Kami mempunyai sumber. Tetapi sistem untuk menghantarnya ke dunia bukan milik kami. Talian pipe, kapal tangki, kemudahan penapisan, pelabuhan kebanyakannya adalah milik syarikat asing. Kami menjual minyak, tetapi jalan yang dilalui minyak itu ke seluruh dunia adalah jalan yang dibina oleh orang lain. Apabila jalan itu tersumbat, kami tidak berdaya. Pada sebelah petang, mesyuarat ditangguhkan seketika. Delegasi dari pelbagai negara berkumpul dalam kumpulan 3 atau 4 orang dan berbisik-bisik. Saya berdiri sendirian di tepi tingkap di koridor, memandang keluar. Bandaraya Kuala Lumpur kelihatan beralun dalam bahang tengah hari. Logik kuasa. Saya telah mempercayainya sepanjang hidup saya. Siapa yang memiliki sumber, dialah yang kuat. Tetapi kini, logik itu goyah. Tidak, ia sedang hancur. Kuasa bukanlah memiliki sumber. Ia adalah tentang menggerakkan sumber. Dan negara yang memiliki sistem untuk mencipta pergerakan itu, itulah negara yang benar-benar kuat. Makan malam hari itu saya hampir tidak sentuh. Saya hanya duduk di restoran dan minum 2 cawan kopi. Kepala saya terus berputar. Dalam perjalanan pulang, saya menerima panggilan telefon. Ia daripada seorang eksekutif dari ibu pejabat. Beliau bertanya tentang suasana mesyuarat. Saya teragak-agak sejenak sebelum berkata, ia lebih rumit daripada yang dijangkakan. Nampaknya ini bukan sekadar masalah ketenteraan atau diplomatik. Eksekutif itu bertanya, jadi masalah apa? Saya berfikir sejenak. Kemudian saya menjawab perlahan-lahan, nampaknya kita perlu memikirkan semula sama ada apa yang kita miliki itu benar-benar merupakan kuasa. Terdengar kesunyian seketika dari hujung talian. Ia berlaku seminggu kemudian. Laluan utama di Selat Melaka disekat sepenuhnya pada hari ke-7 selepas insiden pertama. Laluan utara dan selatan kedua-duanya diisytiharkan sebagai zon berbahaya dan kebanyakan kapal tangki besar tidak dapat bergerak. 30% bekalan minyak mentah dunia hilang dalam sekelip mata. Apabila saya mendengar angka itu di bilik situasi, saya berasa pening. Saya tahu betapa besarnya 30%. Ia sama seperti semua negara pengeluar minyak di Timur Tengah tidak dapat menjual apa-apa selama sehari. Tidak, ia lebih buruk. Pasaran menjadi panik dan kejutan yang lebih besar daripada sekadar bekalan terputus merebak ke seluruh dunia. Pertama, bahan api penerbangan menjadi masalah. Syarikat-syarikat penerbangan utama di Asia mula menghentikan operasi beberapa laluan. Bukan kerana mereka tidak mempunyai bahan api, tetapi kerana tiada jaminan bekalan akan datang. Syarikat-syarikat penerbangan mengambil langkah awal dengan mengurangkan operasi. Penumpang terkandas di lapangan terbang. Penerbangan terus dari Eropah ke Tokyo tiba-tiba dibatalkan.
tuntutan bayaran balik membanjiri dan pusat panggilan syarikat penerbangan lumpuh. Seterusnya, kilang-kilang. Industri pembuatan di Jepun, Korea dan Jerman mula memperlahankan pengeluaran. Kesukaran mendapatkan alat ganti adalah satu sebab, tetapi ketidakpastian bekalan tenaga menjadi sebab yang lebih besar. Kilang kereta, kilang semikonduktor, kilang keluli satu demi satu, lampu mula terpadam. Saya seolah-olah dapat mendengar bunyi rantaian bekalan global terputus dalam masa nyata. Pasaran kewangan runtuh lebih cepat. Pasaran saham utama di Asia jatuh hari demi hari, bukan sahaja saham berkaitan tenaga. Logistik, penerbangan, pembuatan, malah barangan pengguna semuanya jatuh. Apabila rantaian bekalan bergegar, semuanya bergegar. Pasaran membuktikannya dalam masa setengah hari. Angka-angka cair. Saham syarikat yang kukuh. Semalam jatuh 30%, 40%. Dan situasi yang paling ironik berlaku. Kami, negara-negara pengeluar, tidak dapat menjual minyak. Tangki simpanan kami penuh dengan minyak mentah. Pengeluaran berterusan. Tetapi tiada jalan untuk menghantarnya keluar. Selat Melaka disekat dan kapal tangki yang membawa minyak tidak datang. Mereka tidak boleh datang. Ini kerana syarikat-syarikat insurans telah menghentikan perlindungan insurans untuk kapal-kapal yang berlayar melalui selat yang diisytiharkan sebagai zon berbahaya. Tiada syarikat perkapalan yang akan bergerak tanpa insurans. Seorang pegawai dari Kementerian Minyak Arab Saudi berbisik perlahan, minyak yang kita ada tidak bermakna. Apabila saya mendengar kata-kata itu, dada saya terasa sakit. Tidak bermakna. Memang betul. Sumber ada. Tetapi jika tiada sistem untuk menghantarnya ke dunia, sumber itu sama seperti terperangkap di dalam tanah. Seperti perigi yang penuh dengan air, tetapi tidak boleh diminum kerana tiada timba. Pada mesyuarat malam itu, suasananya telah berubah sepenuhnya. Negara-negara yang beberapa hari lalu menentang cadangan Malaysia mula bersuara satu persatu. Suasana tiada pilihan lain jelas terasa. Realiti telah memaksa mereka untuk mengangkat tangan. Delegasi Eropah adalah yang pertama mengubah pendirian mereka. Kita memerlukan alternatif yang realistik. Suara mereka kedengaran letih. Tiada masa untuk bercakap tentang idealisme. Amerika juga berundur selangkah. Kami bersedia untuk membincangkan syarat-syarat terperinci. Delegasi China diam. Kesunyian mereka adalah sejenis jawapan. Ketika itulah, Encik Ismail berdiri dari kerusinya. Persiapan untuk penerimaan kecemasan sedang dimulakan di Malaysia sekarang, katanya. Jika kami mengaktifkan kemudahan kecemasan di Pengerang dan Kerteh, kami boleh mula menerima bekalan tambahan dalam masa 48 jam. Keputusan perlu dibuat dengan segera. Setiap hari yang kita lewatkan akan menyebabkan lebih banyak negara mengalami kerugian yang lebih besar. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Dalam kesunyian itu, saya merasakan sesuatu yang besar telah mula bergerak. Pusat kuasa dunia sedang beralih sedikit demi sedikit, tetapi pasti, dari negara yang memiliki minyak kepada negara yang menggerakkan minyak. Pada saat itu, saya meletakkan tangan saya di atas meja. Tangan saya sejuk. Saya dapat mendengar bunyi keyakinan selama 30 tahun hancur di dalam dada saya. Saya tidak pernah tahu bunyi kehancuran boleh menjadi begitu senyap. Keputusan telah dibuat. Persidangan penyelarasan tenaga kecemasan antarabangsa meluluskan resolusi untuk melantik Malaysia sebagai hub logistik tenaga sementara. Majoriti bersetuju, tiada yang menentang. Ada dua negara yang berkecuali, tetapi tiada siapa di dalam bilik itu yang memberi makna kepada tindakan berkecuali itu. Delegasi China berdiri sebaik sahaja pengundian selesai. Wajah mereka tegang, tetapi mereka tidak dapat menghalangnya. Di hadapan realiti, kepentingan politik kadangkala terpaksa tunduk. Sambil mendengar keputusan pengundian, saya dilanda perasaan yang bercampur baur. Rasa kosong seperti kehilangan sesuatu. Sesuatu seperti kebanggaan yang telah saya pegang selama 30 tahun, mempercayai bahawa kami adalah pelakon utama dalam tenaga dunia. Pada masa yang sama, timbul juga fikiran bahawa jawapan yang dipilih oleh dunia mungkin betul. Kedua-dua perasaan itu bercampur, membuatkan dada saya terasa berat. Kerajaan Malaysia mengeluarkan kenyataan rasmi 6 jam selepas resolusi itu diluluskan. Malaysia akan menggerakkan semua keupayaannya untuk menstabilkan bekalan tenaga antarabangsa. Kenyataan itu ringkas dan tiada sebarang syarat. Bukan untuk negara tertentu, hanya kerana dunia memerlukannya. Saya membaca kenyataan itu 3 kali. Tiada syarat. Saya tidak dapat memahami fakta itu. Dalam situasi krisis seperti ini, dengan menawarkan keupayaan yang begitu besar, mereka pasti boleh menuntut ganjaran yang setimpal. Mereka boleh menuntut kontrak bekalan jangka panjang atau meminta pengurangan tarif. Ia adalah peluang keemasan untuk mendapatkan kelebihan strategik. Mana-mana negara pun akan berbuat demikian. Tetapi Malaysia tidak.
Saya bertanya kepada Encik Ismail, mengapa kerajaan Malaysia tidak meletakkan sebarang syarat? Saya tidak faham. Encik Ismail tersenyum sedikit. Kemudian beliau berkata, apa yang kami peroleh bukan melalui syarat, kami peroleh melalui kepercayaan. Jika pada saat ini dunia memerlukan Malaysia, kami hanya akan melakukan apa yang perlu. Itu lebih kuat. Kata-kata itu melekat di telinga saya. Diperoleh melalui kepercayaan. Bantuan tanpa syarat adalah lebih kuat. Saya tidak dapat memahami sepenuhnya makna kata-kata itu pada masa itu. Operasi bermula 2 hari selepas resolusi diluluskan. Laporan masuk mengatakan operasi kecemasan telah bermula di Pengerang. Kemudahan penapisan yang tidak terikat dengan kontrak sedia ada telah dibuka. Dikatakan kaki tangan bekerja siang dan malam untuk memeriksa kemudahan itu. 6 buah kapal tangki yang sedang menunggu untuk memuatkan kargo di Timur Tengah telah menukar destinasi mereka ke Malaysia. Beberapa negara di rantau Asia yang menghadapi krisis bekalan terputus mula mendapatkan laluan bekalan melalui Malaysia. Syarikat-syarikat global bertindak pantas. Syarikat-syarikat dagangan yang mengendalikan pasaran tenaga Asia menandatangani kontrak kecemasan dengan Malaysia. Talian logistik mula dibina semula. Rantaian bekalan yang tersumbat mula dialiri semula. Syarikat penerbangan mula menyemak semula rancangan pengurangan operasi mereka. Kilang-kilang mula memulihkan kadar operasi sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting, harga minyak mentah turun buat pertama kalinya. Hanya sedikit, tetapi penurunan kecil itu membawa makna yang lebih besar daripada angka. Ia adalah isyarat bahawa ketidakpastian telah mula berkurangan. Pasaran telah sedar. Ia adalah saat dunia mula percaya bahawa Malaysia benar-benar boleh memainkan peranan ini. Sambil melihat data itu, saya duduk diam di hadapan monitor. Dunia sedang bergantung pada Malaysia dengan cara yang tidak dijangka oleh sesiapa dalam situasi yang tidak dipersiapkan oleh sesiapa. Malaysia sudah bersedia. Tanpa disuruh oleh sesiapa, sebelum diminta oleh sesiapa, selama 40 tahun, jawapan bernama Malaysia. Saya mengulangi perkataan itu di dalam hati saya. Saya malu dengan diri saya yang telah ketawa sinis apabila nama itu disebut pertama kali di bilik mesyuarat. Dunia tidak memilih Malaysia. Dunia tidak mempunyai tempat lain untuk dituju selain Malaysia. Itulah makna kekuatan yang sebenar. Entiti yang tidak boleh tiada. Entiti yang tidak boleh diganti. Itulah Malaysia. Saya terus menuju ke Pengerang. Saya rasa laporan dan angka sahaja tidak mencukupi. Saya perlu melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dengan deria saya yang telah melihat industri minyak Timur Tengah selama 30 tahun, saya ingin mengesahkan realiti negara bernama Malaysia ini. Jika ia sesuatu yang dibina oleh orang yang tidak tahu selok-belok industri, pasti ada kelemahannya di mana-mana. Sebaik sahaja saya mendarat di lapangan terbang Senai, baunya berbeza. Bau minyak berat yang unik dari industri petrokimia memenuhi udara, bukan bau yang asing. Bau yang sama seperti di Abu Dhabi atau Riyadh, tetapi skalanya berbeza. Di Timur Tengah, bau itu akan menipis di padang pasir yang luas. Di Pengerang, bau itu seolah-olah menyelubungi seluruh kawasan perindustrian, padat dan tumpat. Dari dalam kereta menuju ke kilang penapisan, saya memandang keluar tingkap. Cerobong-cerobong asap terbentang sejauh mata memandang. Tangki-tangki keemasan tersusun di sepanjang lereng bukit. Talian paip yang menuju ke pelabuhan melintasi di atas kepala. Yang paling mengejutkan ialah pergerakannya. Walaupun sudah malam, semuanya bergerak tanpa henti. Di tapak yang diterangi lampu, orang-orang yang memakai pakaian kerja sibuk bergerak. Pegawai Malaysia yang menemani saya menjelaskan, kemudahan ini beroperasi 24 jam, 365 hari. Jika dihentikan sekali, ia mengambil masa 2 hari untuk dimulakan semula. Jadi, kami tidak akan menghentikannya. Dalam hati, saya kagum. Industri di Timur Tengah juga beroperasi 24 jam. Tetapi di sana ada tanah yang luas. Ruang adalah kuasa. Pengerang berbeza. Di dalam ruang yang sempit, semuanya diatur dengan padat dan saling melengkapi. Tiada pembaziran. Akhir satu proses adalah permulaan proses seterusnya. Pukul 3 pagi, saya melihat sendiri kerja-kerja pemunggahan di pelabuhan. Minyak mentah dipunggah dari kapal tangki gergasi dan bergerak melalui talian paip ke kemudahan penapisan. Proses itu berjalan tanpa sebarang pembaziran. Ketua tapak berkata kepada saya, apabila kapal masuk, kami boleh selesaikan pemunggahan dalam masa kurang dari 6 jam. Kelajuan ini tidak boleh dicapai di mana-mana tapak di Timur Tengah. Ini bukan bercakap besar, ini fakta. Kami telah melakukan ini sahaja selama berpuluh-puluh tahun. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati saya. Kami telah melakukan ini sahaja selama berpuluh-puluh tahun.
Keesokan paginya, saya duduk berhadapan dengan seorang pegawai kanan Petronas. Saya ingin bertanya secara jujur, saya memulakan. Apakah sebab anda tampil membantu tanpa syarat seperti ini? Pasti ada ganjaran yang diharapkan. Sebuah negara bertindak mesti ada sebabnya. Pegawai itu memandang sebuah negara yang ekonominya akan lumpuh jika harga komoditi jatuh. Kami ingat masa itu. Kami tahu betapa tidak berdayanya kami setiap kali krisis ekonomi melanda. Kami tahu ada rakyat yang hidup susah. Beliau berhenti sejenak, jadi kami membinanya, supaya kami tidak goyah lagi, untuk membina sebuah negara yang boleh bertahan walaupun bekalan tenaga terhenti. Selama 40 tahun, itu sahaja yang kami lakukan. Jika hari ini kami boleh membantu dunia, itu adalah berkat usaha generasi ibu bapa kami yang bekerja siang dan malam. Kami hanya memulangkan apa yang telah kami terima. Sambil mendengar kata-kata itu, saya terasa sesuatu yang berat di dalam dada saya, memulangkan apa yang telah kami terima. Kata-kata itu bergema di telinga saya. Saya kembali ke Kuala Lumpur dan menghadiri mesyuarat terakhir. Ia adalah majlis untuk mengesahkan secara rasmi bahawa sistem operasi berpusat di Malaysia akan dilaksanakan sepenuhnya. Delegasi dari pelbagai negara meneruskan prosedur menandatangani. Tiba giliran saya. Saya mengambil pen dan berhenti seketika. Saya teringat diri saya seminggu yang lalu. Diri saya yang ketawa sinis apabila nama Malaysia disebut. Diri saya yang percaya bahawa tidak mungkin sebuah negara yang memiliki minyak akan berhutang budi kepada negara lain. Saya salah. Saya berkata dalam hati. Salah sama sekali. Pen itu meluncur di atas dokumen. Sistem kerjasama tenaga kecemasan yang melibatkan Malaysia, Timur Tengah dan 19 negara lain di dunia. Satu bentuk kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di pusatnya adalah Malaysia. Ia adalah keputusan kami. Malam itu kembali ke bilik hotel, saya lama memandang keluar tingkap. Di bawah langit malam Kuala Lumpur, bandar itu bersinar. Bandar yang tidak pernah tidur, bandar yang tidak pernah rehat. Bandar yang dibina oleh orang-orang yang tidak pernah berputus asa selama 40 tahun. Buat pertama kalinya, saya rasa saya faham sedikit tentang negara ini. Ancaman Sekatan Selat Melaka akhirnya reda 3 bulan selepas sistem pengurusan bersama antarabangsa dilancarkan. Ketegangan ketenteraan juga beransur-ansur reda. Bukan tiada krisis di pertengahan jalan. 2 kali ia hampir mencetuskan pertempuran. Setiap kali itu, pandangan dunia beralih ke pengerang dan kerteh. Selagi laluan Malaysia masih hidup, panik sepenuhnya dapat dielakkan. Dahulu, jika selat itu bergegar sekali, seluruh pasaran akan bergegar. Tetapi kali ini berbeza. Oleh kerana laluan Malaysia sudah beroperasi, kejutannya jauh lebih kecil. Dunia menyaksikannya. Selepas 5 bulan perubahan mula kelihatan, bukan sahaja Selat Melaka, terdapat juga faktor ketidakstabilan di Laut China Selatan. Setiap kali itu, pakar-pakar pasaran tenaga dunia secara automatik akan menyebut Malaysia sebagai pilihan pertama. Malaysia telah menjadi titik rujukan untuk keselamatan tenaga. Apabila keadaan stabil sepenuhnya, satu majlis penghargaan diadakan di Kuala Lumpur. Ia adalah majlis yang dihadiri oleh agensi tenaga antarabangsa dan delegasi dari negara-negara pengeluar. Saya juga berada di sana. Apabila delegasi Malaysia masuk, tepukan gemuruh bergema di dalam dewan. Tepukan yang spontan, tiada siapa yang mengarahkannya. Orang-orang yang duduk di kerusi mereka berdiri seorang demi seorang. Ia adalah standing ovation. Saya juga bertepuk tangan dan berdiri. Pengumuman rasmi menyusul. Semasa krisis Selat Melaka, jumlah bekalan kecemasan yang dikendalikan oleh Malaysia ialah 240 juta tong. Ia dibekalkan secara stabil kepada 17 negara di Asia. Dinyatakan bahawa tanpa angka ini, asas perindustrian beberapa negara mungkin akan goyah. Korea Selatan, Singapura, India dan negara-negara utama Asia Tenggara secara langsung menyebut nama Malaysia dan mengucapkan terima kasih secara rasmi. Fakta yang lebih mengejutkan didedahkan selepas itu. Malaysia tidak mengenakan caj sebahagian daripada kos tambahan yang ditanggung dalam tempoh ini kepada negara-negara terlibat. Oleh kerana ia adalah keadaan darurat, keputusan pihak Malaysia adalah untuk tidak mengambil keuntungan, sebaliknya mengenakan bayaran berasaskan kos. Hanya kos buruh operasi kecemasan dan kos operasi kemudahan yang diterima. Dewan mesyuarat senyap seketika. Saya tahu apa makna kesunyian itu. Terima kasih dan rasa hormat yang mendalam. Penghargaan yang tidak terkata kepada sebuah negara yang tidak mengutamakan wang. Selepas pengumuman selesai, saya mencari Encik Ismail. Beliau sedang minum kopi sambil memandang keluar tingkap. Matanya kelihatan letih, tetapi riak wajahnya tenang dan damai. Wajah seorang lelaki yang telah bebas daripada ketegangan selama 5 bulan. Saya yang memulakan perbualan. Saya yang ketawa pada mulanya. Apa yang sebuah negara kecil boleh buat?
Saya minta maaf. Encik Ismail tersenyum. Saya faham. Saya menyambung perlahan-lahan. Saya salah. Selama 30 tahun, saya percaya bahawa sumber adalah kuasa, tetapi itu bukan segalanya. Menggerakkan sumber, menghubungkan dunia dan mengutamakan kepercayaan melebihi keuntungan. Itulah kuasa yang sebenar. Encik Ismail mengangguk perlahan. Itulah yang telah Malaysia persiapkan selama berpuluh-puluh tahun. Kerana kami sedar pergantungan kepada sumber adalah kelemahan, kami bersungguh-sungguh membina sistem. Kami tidak meratapi apa yang kami tiada. Sebaliknya kami melakukan yang terbaik dengan apa yang kami ada. Saya memandang keluar tingkap. Malaysia. Saya mengulangi nama itu di dalam hati. Sebuah negara yang kami tidak tahu atau lebih tepat, sebuah negara yang kami tidak mahu lihat. Sebuah negara yang menguasai aliran tenaga dunia dengan perancangan strategik. Sebuah negara yang meletakkan kepercayaan di hadapan keuntungan. Sebuah negara yang membantu dunia tanpa syarat. Di dalam kapal terbang, saya memejamkan mata seketika. Apa yang saya pelajari melalui semua ini bukanlah pelajaran tentang dasar tenaga. Ia sesuatu yang lebih besar. Apakah itu kekuatan? Bukan kuat kerana memiliki banyak benda, tetapi kerana tidak meratapi kekurangan dan secara tekun membina. Kerana boleh menggunakan apa yang dimiliki untuk kebaikan dunia, itulah kekuatan yang sebenar. Selama 30 tahun, saya hanya melihat sumber, tetapi yang benar-benar kuat ialah orang-orang yang bekerja secara senyap di sebelah sumber itu. Orang-orang yang menempuh satu jalan selama 40 tahun. Orang-orang yang tidak berhenti walaupun tiada siapa yang melihat. Negara orang-orang itulah yang menjadi jawapan pada hari dunia dilanda krisis. Pesawat naik ke atas awan. Di luar tingkap, dunia terbentang luas. Saya berkata dalam hati, Hassan, kau salah. Salah sama sekali. Dan buat pertama kalinya, saya tidak malu dengan fakta itu. Malah, saya bersyukur. Kerana pada usia ini saya dapat mempelajari sesuatu yang begitu besar. Saya mengiktiraf negara itu, negara bernama Malaysia, dengan sepenuh hati. Untuk mengakhiri cerita ini, izinkan saya bertanya satu soalan. Apakah jenis negara Malaysia ini? Keluasan tanahnya di tangga ke? 67 dunia. Populasinya 33 juta orang. Di tangga ke? 45 dunia. Walaupun ia mempunyai minyak, gas asli dan sumber-sumber lain, ia bukan kuasa besar dari segi saiz atau pengaruh ketenteraan. Sebuah negara yang pada pandangan ramai tidak mempunyai syarat untuk menjadi kuasa besar. Namun, kini dunia memerlukan negara ini. Mengapa begitu? Mari kita fikirkan dengan tenang apa yang boleh kita pelajari dari cerita hari ini. Pelajaran pertama, jangan meratapi apa yang tiada, tetapi kembangkan apa yang ada hingga ke tahap maksimum. Malaysia menjadi gergasi dalam penapisan dan logistik minyak bukan kerana ia mempunyai minyak paling banyak. Sebaliknya, kerana kesedaran bahawa pergantungan pada sumber mentah adalah satu kelemahan, ia meningkatkan keupayaan untuk menerima dan memproses ke tahap tertinggi di rantau ini. Krisis kewangan 1997 telah menggegarkan negara. Pelaburan asing terhenti, syarikat-syarikat muflis. Di hadapan penghinaan itu, Malaysia mempunyai dua pilihan, menyerah kalah atau menjadi lebih kuat. Malaysia memilih yang kedua. Ini bukan sekadar cerita tenaga. Industri semikonduktor Malaysia juga sama. Bermula dari sifar, ia menjadi pemain utama dunia. Perkapalan juga begitu. Sebuah negara kecil menjadi salah satu hub pembaikan kapal terpenting di dunia. Automotif, keluli, elektronik tiada satu pun yang berjaya kerana mempunyai sumber dari awal. Semuanya adalah hasil daripada tidak meratapi kekurangan, sebaliknya memanfaatkan sepenuhnya sumber manusia, teknologi dan kemahuan yang ada. Malaysia adalah negara yang menjadi kuat kerana kesedaran akan kelemahannya. Pelajaran kedua, sistem lebih kuat daripada sumber. Inilah yang disedari oleh Hassan Abdullah. Memiliki minyak dan menggerakkan minyak adalah dua masalah yang berbeza. Negara-negara yang mempunyai minyak paling banyak tidak berdaya apabila bekalan terhenti. Sebaliknya, Malaysia menjadi jawapan kepada krisis itu. Mengapa? Kerana ia mempunyai sistem. Kompleks petrokimia di Pengerang, hub gas di Bintulu, pelabuhan-pelabuhan yang bersambung di Semenanjung, rangkaian paip yang menghubungkan seluruh negara, keupayaan pembinaan dan pembaikan kapal bertaraf dunia. Ini semua tidak wujud secara berasingan. Semuanya terhubung sebagai satu sistem. Apabila minyak mentah masuk, ia ditapis, disimpan, diajihkan dan dieksport. Seluruh proses itu bergerak tanpa sebarang pembaziran. Ia mengambil masa 40 tahun untuk membina sistem ini. Dunia tidak menyedarinya kerana ia dibina secara senyap dan tekun. Dan pada saat dunia paling memerlukannya, sistem itu bersinar. Sumber boleh diperoleh dan boleh hilang. Minyak mungkin akan habis atau digantikan oleh tenaga lain. Tetapi sistem berbeza. Sistem yang terbina daripada teknologi dan pengalaman tidak akan runtuh dalam sekelip mata.
Dan ia juga tidak boleh ditiru dalam sekelip mata. Itulah kekuatan yang sebenar. Pelajaran ketiga, kepercayaan. Amanah adalah aset yang paling tahan lama. Ada cerita tentang bagaimana pelabur memilih Malaysia berbanding tawaran yang lebih besar dari negara lain. Bagaimana negara-negara Afrika memilih Malaysia sebagai rakan kongsi pembangunan. Dalam krisis Selat Melaka, dunia memanggil Malaysia sebagai jawapan pertama. Mengapa? Bukan sekadar kerana Malaysia mempunyai keupayaan, tetapi kerana Malaysia boleh dipercayai. Malaysia adalah negara yang menepati janji, negara yang tidak meletakkan syarat-syarat yang tidak munasabah. Negara yang akan membantu hingga ke akhir apabila ia telah memutuskan untuk membantu. Ini bukan kebetulan. Ia datang dari nilai-nilai yang telah lama dipegang oleh rakyatnya. Amanah, budi bahasa, integriti, semangat menjaga hubungan yang telah terjalin. Nilai-nilai peribadi ini telah menjadi nilai negara. Kepercayaan tidak boleh diukur dengan angka. Ia tidak muncul dalam penyata kewangan. Tetapi pada saat genting, dunia mengutamakan kepercayaan melebihi wang. Negara yang membantu tanpa syarat akan diingati dan apabila krisis datang, nama negara itulah yang akan disebut dahulu. Malaysia adalah negara itu. Pelajaran keempat, sikap berkecuali bukan kelemahan tetapi strategi. Salah satu sebab utama Malaysia dipilih sebagai hub tenaga ialah sikap berkecualinya. Malaysia adalah rakan kongsi strategik dengan Amerika tetapi juga membina hubungan baik dengan China. Ia mempunyai hubungan rapat dengan Timur Tengah melalui OIC. Ia tidak sepenuhnya memihak kepada mana-mana blok kuasa. Ini mungkin kelihatan lemah. Mungkin dilihat sebagai tidak mempunyai pendirian. Tetapi dalam era dunia yang berpecah belah, nilai sebuah negara yang boleh berhubung dengan semua pihak tidak ternilai. Apabila Amerika dan China saling mencurigai, tidak banyak negara yang boleh berdialog dengan kedua-duanya. Malaysia adalah salah satu daripadanya. Ini bukan kelemahan geopolitik. Ini adalah aset geopolitik. Berkecuali bukan bermakna tidak berprinsip. Ia bermakna menjadi jambatan di antara persaingan negara-negara. Selama berpuluh-puluh tahun, Malaysia telah memainkan peranan jambatan itu. Inilah salah satu sebab mengapa dunia memerlukan Malaysia. Pelajaran kelima, apa yang muncul semasa krisis adalah kekuatan sebenar. Ada perkara yang tidak kelihatan pada waktu biasa, kapasiti simpanan, fleksibiliti sistem, kelajuan bertindak balas terhadap krisis. Ini tidak menjadi tajuk utama pada waktu aman. Tetapi apabila dunia bergegar, semua itu menjadi segalanya. Malaysia mempunyai rizab simpanan tenaga strategik. Mengapa perlu menyimpan sebanyak itu? Kerana tekad untuk tidak goyah lagi, kerana ingatan akan krisis-krisis lalu. Persediaan yang kelihatan berlebihan itulah yang menyelamatkan dunia pada saat krisis. Kekuatan negara bukan tentang perarakan tentera yang gah. Ia adalah tentang tidak goyah apabila krisis datang dan mampu menyokong jiran yang sedang goyah. Itulah kekuatan negara yang sebenar. Cerita ini membuktikan bahawa Malaysia memilikinya. Akhir sekali, kita perlu tahu dari mana semua ini datang. Sistem ini bukan dibina oleh generasi muda. Ia dibina oleh orang-orang yang bermula dari zaman tiada apa-apa, 40,50 tahun yang lalu. Orang-orang yang berhijrah ke bandar, bekerja di ladang dan lombong. Peneroka felder yang membanting tulang, pekerja kilang yang bekerja siang dan malam, orang-orang yang membina menara berkembar, orang-orang yang menanggung segala-galanya dengan satu hasrat, agar anak-anak mereka hidup lebih baik daripada mereka. Malaysia hari ini berdiri di atas apa yang telah mereka bina. Apabila dunia memanggil Malaysia, sebenarnya ia sedang memanggil mereka. Kerana peluh mereka, tekad mereka dan amanah mereka masih hidup di dalam negara bernama Malaysia ini. Itulah sumber sebenar Malaysia.